Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nur Airin Batrisya binti Arizal dalam berita VPTV. Di dunia yang semakin maju ini, teknologi telah memainkan peranan penting dalam hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Bahan digital kini semakin diterima sebagai alat utama memperkasa sistem pendidikan di negara kita. Dari aplikasi pendidikan, bahan pembelajaran dalam talian hingga penggunaan alat multimedia di bilik darjah, teknologi ini membuka peluang yang lebih luas untuk para pelajar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang impak dalam bahan digital dalam pendidikan, kami bersama dengan Mr. Prem, seorang influencer Kementerian Pendidikan Malaysia, Apple Learning Coach dan Cikgu Hakim, mentor robotik SKTKK2 yang menggunakan teknologi dalam pengajaran setiap hari. Jom! Ramen. Ada? Jajak. Saya ada ramen. Gimana satu cara? Okey. Dua, tiga. Selamat. Tengok. Beri dah. Lapar tak? Salam sejahtera. Apakah itu bahan digital? Salam sejahtera kepada semua. Bahan digital merupakan sesuatu bahan yang dapat digunakan secara online ataupun secara dalam talian dengan menggunakan gadget seperti telefon bimbit, iPad maupun laptop. Okey. Bagaimanakah guru boleh menyesuaikan diri dengan teknologi baharu dalam pendidikan? Guru haruslah perlu menyesuaikan diri dengan menggunakan aplikasi ataupun software yang baru yang semakin bertambah dari hari ke hari seperti Canva, Google Slide ataupun Apple Keynote sebagainya untuk menambah keilmu pengetahuan tentang penggunaan bahan digital serta menggunakan secara giat dalam classroom. Apakah cabaran utama dalam penggunaan bahan digital di sekolah? Cabaran utama pada pendapat saya ialah kebanyakan guru masih tidak fasih digital dan mereka perlu mencuba walaupun sesekali untuk menarik perhatian para pelajar dan juga untuk mendapat keyakinan supaya mereka dapat menggunakan pada setiap masa untuk PDP. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Bagaimanakah bahan digital telah mengubah cara pengajaran di bilik darjah? Bahan digital telah mengubah cara pengajaran di dalam bilik darjah. Melalui penggunaan bahan digital ni, murid lebih tertarik dengan pengajaran cikgu. Contohnya penggunaan YouTube, Classroom dan sebagainya boleh menarik minat murid-murid ni supaya lebih dekat dengan apa yang dia belajar. Contohnya penggunaan YouTube tadi, bagaimana murid boleh search sendiri apa yang dia nak belajar. Cikgu hanya membimbing saja, cikgu tak perlu terang banyak-banyak. Murid-murid dah boleh faham sendiri dengan melihat sendiri video di dalam YouTube. Jadi pengalaman yang sebenar ni sangat penting untuk murid lebih faham dan objektif pembelajaran tu sendiri akan tercapai. Apakah kelebihan utama penggunaan bahan digital berbanding kaedah tradisional? Okay, kalau sebelum ni kaedah tradisional ni kita terikat kepada buku-buku saja, kertas saja, lembaran kerja saja. Tapi bila kita dah di era digital ni, dasar pendidikan digital pun lebih menggalakkan murid menggunakan bahan-bahan digital ni untuk murid jadi fasih digital. Jadi bila kita tengok banyak perbezaan dia, okay? Murid-murid lebih banyak dia punya sumber-sumber yang boleh dipelajari. Antaranya menggunakan tadilah Classroom, boleh menggunakan D5, boleh menggunakan YouTube dan banyaklah yang boleh mereka cari untuk mendapatkan sesuatu maklumat dengan tepat, jelas dan cepat. Itu saja. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Apakah bahan digital kunci kejayaan pendidikan di masa hadapan? Ya, kerana ia membuka lebih banyak peluang pembelajaran menjadikan pendidikan lebih mudah diakses oleh semua murid. Apakah jenis bahan digital yang paling anda gemari? Saya suka video pembelajaran dan aplikasi interaktif kerana ia mudah difahami dan tidak membosankan.